Minggu lepas, kita dah tengok sampai soalan nombor 9 kan? Kita tengok tambah sodium thiosulfate. Hari ni kita nak tengok soalan yang ni pula. Okay, cikgu yakin dan percaya korang ni, bila dapat soalan-soalan macam ni, dia bukanlah kita tak tahu. Tapi kadang-kadang kita ni tak berapa nak faham soalan tu tanya apa. Dan kadang-kadang kita ni tak boleh nak, kata orang apa, nampak sebenarnya soalan tu tanya apa. Okay, jom kita tengok soalan nombor 10. Soalan tengok soalan nombor 10 eh. Soalan nombor 10 ni, tengok dia tanya pasal, okay, dia cakap nak kena berlakon lah pula kan. Okay, mengapakah sabun yang baru dikeluarkan dari kotak tak berasa licin? Okay, dan cuba letak air dan gosok sabun apa yang rasa sekarang. Jawapan dia licin lah. Sabun nombor satu, sabun, oh semua orang tahu. Sabun ialah, sabun ni sifat dia. Dia bersifat alkali. Sabun ni unik tau. Sabun ialah sejenis garam sebenarnya. Nanti kita akan belajar chapter last form 5. Tapi dia ada sifat dia acidic. Acidic lah. Alkali, dia bersifat alkali. Alkali. Dia bukan alkali, dia bersifat alkali. Dia bukan alkali tau. Tu kena faham tu. Kita kena faham. Alkali dengan bersifat alkali ialah dua benda yang berbeza. Um, dia tak semestinya sama, tapi dia sebenarnya adalah dua benda yang kita tengok daripada sudut yang berbeza. Jadi kita ambil kat sini adalah dia beralkali, mana dia bersifat, dia menunjukkan sifat-sifat alkali. Okey. So dia cakap berdasarkan Rajah 9.1, nyatakan maksud alkali. What is the meaning of alkali? And state the ion that causes the alkaline properties of soap. So of course alkali kita mesti hafal ini. Cikgu minta semua orang wajib hafal penuh. Wajib hafal penuh tu means kita tak boleh tinggal satu patah perkataan sekalipun. Bila saya minta maksud, bila saya minta maksud atau definisi, okey, dia sebenarnya cerita pasal okey, alright. Dia cerita pasal apa nama dia? Sila. So kita tengok nota terus. What is the meaning of alkali? Alkali ni maksud dia ialah bahan yang, bahan kimia yang, dia mesti bahan kimia. It's a chemical substance. Okay. It's a chemical substance. Bahan kimia yang mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okay. Mesti sebut penuh. Mengayon mesti sebut, dalam air mesti sebut, menghasilkan ion hidroksida. Mesti sebut semua. Uh, and mesti sebut chemical substance ya. Jangan sebut, jangan sebut substance je. Hmm. Okay. Alright. So, kita nak tengok pula yang pasal soalan ni pula. Dia tanya apa nama ion. Okay. State the ion. Okay, bila saya minta nyatakan, okay, satu benda korang sebab korang form 4 tau. Tapi form 4 tak form 4. Form 4 tak form 4, korang kena tahu cara menjawab dengan betul. Daripada sekarang. Daripada sekarang kita dah tahu bila minta state, perkataan state, just bagi tahu ion je. So kita boleh tulis OH ion. Kalau BM ialah ion hidroksida. Boleh tulis. Ni boleh tulis. Bila masa yang kita tak boleh tulis, okay, dengar betul-betul eh. Bila soalan keluar perkataan, namakan atau give the name, ni mesti tulis nama atau identify. Kau bagi nama dengan suggest. Pun sama. Ni tiga benda ni kena bagi nama.
Ya. Tiga benda ni bagi nama. Okay. Alright. So setakat ni tak ada masalah. Ni senang lah ni. Okay. Bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidroksida. Chemical substance that ionize in water to produce hydroxide ion. Okay. Tengok nombor dua. Nombor dua ni cikgu bagi korang tahu rahsia. Ada rahsia sebenarnya. Dalam SPM atau dalam soalan, ada apa soalan tu dia dah fix. Contoh macam soalan ni. Dia cakap, rajah 9.2 menunjukkan gambar rajah pengayunan asid X dalam air yang terbentuk pada gas X. Okay, ni, yang ni cikgu beritahu korang rahsia. Untuk untuk soalan asid dengan alkali ni kan, kalau dia sebut gas tu satu gas. Okay, gas. Lepas tu gas tu nanti masuk dalam air. Dia larut dalam air. Dan lepas tu jadi asid. Ketahuilah bahawa gas itu mestilah gas HCl. Dan asid itu mestilah asid HCl. Cuma nama dia tukar. Bila dalam bentuk gas, nama dia bukan hidroklorik. Namanya ialah hydrogen chloride. Atau BM-nya hydrogen klorida. Bila dalam gas, nama dia itu. Bila dalam bentuk asid, barulah nama dia asid hidroklorik. Okey. Satu. Dua. Kalau dia bagi gas. Gas tu larut dalam air. Tiba-tiba keluar jadi alkali. Maka ketahuilah gas ini ialah gas amonia. Bila larut dalam air, dia pun jadi amonia juga. Cuma nama dia panggil larutan amonia. Ni rahsia lah, rahsia lah. Rahsia tu maksudnya dia tak bagi benda lain. Inilah dia. Kalau dia jadi asid, cuma nama kena jaga. Macam contoh soalan ni kan nampak. Dia sebut molecule of compound X dalam bentuk gas. Nampak gas X masuk, dalam bentuk ni nampak dia cantum. Lepas tu bila masuk dalam air, dia pecah. Korang bila dapat soalan nanti, korang tengok. Kalau dia cantum ni, mana dia molekul lah tu. Molekul. Kalau dah separate-separate ni, mana dia jadi ion dia dah. Jadi kalau kita tengok macam ni kan, ini mana dia dah ionize completely, mengion dengan lengkap. Okay. Nampak soalan nombor satu. Kenal pasti STX. Dia tanya terus, kenal pasti STX. Nyatakan cation dan anion bagi asid itu. Okay. Kenal pasti X, confirm HCl. Apa clue dia? Clue nombor satu ialah cikgu sebut tadi. Dia daripada gas, jadi asid. Clue nombor dua ialah, ini ditunjuk macam ni. Bermakna yang besar itu ialah, tak kisahlah mana-mana. Tapi satu H plus, satu Cl minus. Atau mungkin mana-mana lah. Mungkin yang kecil itu H plus, satu minus. Okey. Sebab apa tau? Sebab soalan dah banyak guna macam ni. Katalah. Ni katalah Katalah kita ada HNO3. HNO3 ni asid apa? What name of the acid? What is the name of the acid HNO3? Nitric acid. So, dia akan buat macam ni tau. Dia akan buat macam ni. Dia buat macam tu kan. Lepas tu dia buat lagi. Dia buat macam ni lah. Betul? Betul? Baik, baik, baik. Boleh buat macam ni. So, kita nak tahu apa? Kita tahu bahawa ini H plus, ini N, ini O, ini O, ini O. Macam tu. Sebab dia HNO3. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab tu pada siapa yang nota paling baru lah. Korang tak dapat yang ni. Nota paling baru cikgu dah masukkan benda ni. Sebab dia mula menggunakan konsep bulat-bulat ni untuk dia faham. Dia nak tanya kita. Dia mula macam ni dah. Dia nak suruh kita teka-teka. Dia bagi colour gelap sikit, semua sikit kan. Lepas tu dah suruh kita teka kan. Ini asid apa, ini asid apa kan. Dia mula bagi. Itu dah benda dia dah mula masukkan dalam soalan. Baik, kita masuk solusi balik. Kenapa pasti asid X? So, clue pertama tadi ialah dia ada gas. Lepas tu dia jadi ni, jadi ni. Okay. Clue kedua, tengok dia punya bulat-bulat dia tu.
Okay, lepas tu nyatakan cation dengan anom. Ni tak nyatakan. Bila nyatakan boleh tulis simbol. Tak ada masalah. So tulislah. Tapi kena label. Kena label. Sorry. Kena tulis dia punya tajuk dia. Contoh dia cakap, nyatakan cation dengan anion. So tulislah senonoh. Cation titik-titik H plus. Anion. Anion titik-titik Cl minus. Kita tulis tu bagi senonoh sikit. Bagi cantik. Okay, lepas tu dia cakap, ni matematik ni. Kau, sekejap, calculator ready? Tolong ready calculator. Jika keperkatan SCX ialah 0.1 mol decimeter cube, okay, calculate the nilai pH bagi SCX. Okay, jom kita ulang kaji balik. pH tu apa? pH ialah ukuran kepekatan. Dia ukur apa? Kita ukur kepekatan. Berapa pekatkah ion hidrogen yang ada? Sebab tu nama dia pH. Cuma ukuran dia bukan ukuran biasa. Dia guna ADMAX. Dia guna ukuran logaritma atau logarithmic measurement bahasa Inggeris dia. Logarithmetic ke logarithmic? Logarithmic measurement. So dia adalah ukuran logaritma. Jadi bila sebut pH, P ni gantilah dengan log. P gantilah dengan log. And dia bukan log, dia negatif log. Lepas tu H ni lah kepekatan dia. OH pula. H plus. Apa unit kepekatan? Unit kepekatan ada dua. Tapi kat sini dia guna mole decimeter cube. So dia guna kepekatan daripada sudut mole decimeter cube. So kita tengok kat sini. Dia cakap jika kepekatan SCX ialah 0.1 mole decimeter cube. Calculate the pH value of the SCX. So kita pun guna formula ni saja. Siapa boleh tolong tekan calculator. Jadi negatif log kurungan 0.1 tutup kurungan. Dapat apa jawapan? Apa dapat negatif log? Hmm. Apa dapat? Apa dapat? Apa dapat? Ryan, padam pula. Apa dapat apa? Iya, betul. Negatif log. Mana log? 0.1 untuk kurungan. Dapat 1. Kau dapat 1. Kau dapat 1 tak? 1 kan? Okay. So, jawapan dia 1. Cuma, dia cuma. Cikgu cuma. Cuma, itu dia pH dia 1.0. pH dia 1.0. Okay, betul lah dapat. Senang ke tekan negatif log. Dia 1 titik puluhan. Dia tekan calculator je. Kepekatan asid 0.1. pH ialah negatif log 0.1. Maka jawapan dia lah 1. So pH untuk SCX ialah 1. Kalau contoh. Tukar contoh lah contoh. Kepekatan dia ialah 1.0 mol. Sekejap, berapa? Cikgu nak kira. Ke 0.5? Sekejap. Cuba tekan 0.5. Cikgu tukar soalan. Ni 0.5. Kepekatan dia 0.5 mol decimeter cube. Berapa pH? Asid yang ada kepekatan dia 0.5. Kenapa dia lock? Itu formula dia. Itu memang formula dia. Kita tengok nota. Itu memang formula dia. Itulah formula. Ha, itu formula dia. Formula pH ialah negatif log. Satu je sebut. Dia bukan ukuran biasa. Dia nak ukuran dia, ukuran daripada sudut log. Dia adalah matematik dia tu.
Okey, 0,5 dapat apa? Kalau 0,5. Kalau kita kata kita ada asid X, perkataannya 0,5. Ha, 0,3. So pH dia 0,3. Boleh ke pH 0,3? Boleh. Tengok ni ah. Tengok skala pH. Skala pH kosong. Skala pH ni daripada 0 sampai 14 tau. Hmm. 0 sampai 14 tau. Cuma nanti kita akan tengok. Cuma untuk pH alkali ada cara dia sikit, ada extra step. Ha, nanti kita tengok. Kita habiskan yang ni dulu eh. Okey. Tengok soalan C. Soalan C ialah dia kata, okay, sebelum kita pergi kat soalan C, soalan B ada soalan? Ada question B tadi ada soalan. Boleh? Ada. Ya. Okey, tengok yang ni pula. Sengatan obor-obor ada beralkali. Okey, dia lah alkali. Alkaline. Dan sakit. Cadangkan satu bahan yang boleh disapu pada kulit. Tu keyword nombor satu. Keyword pula, clue dia. Tanpa menyebabkan kecederaan seterusnya. Terangkan jawapan anda. Okay, guys. Bila disebut macam ni, okay. Bila disebut macam ni, maknanya, nombor satu dia ada alkali. Kita nak counter alkali. Kena guna, nak kurangkan kealkalian. Kita guna asid. Kan? Bila kena benda beralkali, kita guna asid. Bila badan kita kena asid, kita guna alkali. Why? Because alkali can neutralize asid. Betul? Alkali boleh menetralkan asid. And asid pula, kalau kita kena asid, asid boleh, kita sapu alkali sebab alkali boleh menetralkan asid. Dia dua-dua lah kan. Nama dia peneutralan. Cuma, kita kena pilih yang sesuai. Dan kita bila pilih yang sesuai, kita pilih asid lemah atau alkali lemah. Sebab kalau kita ambil contoh, kita ni dah kena sangat tahu bobo, dia dah alkaline. Kita guna asid, kita sapu hydrochloric acid. Elok-elok kulit kita tak apa, tak melecur, tak korosif, tak corroded, tak dihakis, terhakis sebab terlampau kuat sangat. Satu ayat kat sini disebut, sebenarnya bukan ayat kat sini je. Mana-mana soalan lah. Lepas ni bila kau jumpa soalan kan. Bila kau jumpa soalan. Kena sengat dengan lebah ke. Kena sengat dengan apa-apa ke. Kan. Sengat apa-apa semua ni. Ha, ni kat bawah ni. Kita guna benda yang semua lemah-lemah. Kalau guna dengan, kalau macam ni contoh. Kena dengan tebuan. Tebuan asid alkali. Guna cuka. Cuka asid lemah. Kalau kena sengatan lebah asidik, berasid. Guna baking soda. Soda penaik. Ha, tu maksud dia. Satu ayat kat sini dia sebut awal-awal dah. Dia kata yang boleh disapu pada kulit tanpa kecederaan seterusnya. Jadi jawapannya of course kita ambil asid. Sebab dia sebut sini obor-obor beralkali. Jadi kita kena guna asid. Dan asid yang kita guna adalah asid lemah. Yang benda kita sapu ialah cuka. Bahasa Inggeris cuka apa? Vinegar. Vinegar. Satu. Dua, soalan minta terangkan jawapan anda. Nampak empat markah ni. Jadi macam mana kita nak buat? Nombor satu kita tengoklah. Kita, nombor satu, kita pilih dulu jawapan. So, kita jawab. Cuka, betul. Cuka. Dapat satu markah. Lepas tu soalan tanya, kenapa? Nombor satu cerita. Cuka tu asid. Okay. Cuka, cuka bersifat asid. Atau cuka itu bahan berasid. Is acidic. Bahasa Inggeris. Vinegar is acidic. Lepas tu cerita pula. Cuka juga ialah asid lemah. Dah, poin ketiga. Yang bagi tahulah kenapa kita pilih cuka. Sebab, okey, cuka boleh meneutralkan apa? Sengatan obor-obor. Ni kalau ni lah. Ini ayat cantik lah. Obor-obor yang bersifat alkali. Cukup dapat 4 poin. Bagi tahu cuka dapat satu markah.
Betul cuka berasid sampai satu markah. Cuka asid lemah satu markah. Apa cuka buat satu lagi markah. That is what we call cuka. Bahasa Inggeris apa? Vinegar. So vinegar is acidic. Vinegar is acidic and kalau kau kena faham cikgu kita nak tulis ayat ayat asing-asing ke? Tak ada. Ni cikgu ajar korang. Boleh je kau cantum kat sini. Tetap faham markah. Kita dah cantum dua ayat ni. Cuka bersifat asid dan ialah asid yang lemah. Macam tu. Boleh. Jangan ingat kena tulis empat-empat macam ni. 4 poin kena. Tak semestinya. Sekiranya kita pandai kata orang mengarang ayat. Kita boleh menyulam ayat. We are very good with our writings. And then this one boleh dipendek je. Tapi still full mark. Cikgu ngajar orang dalam bentuk point supaya boleh faham. Korang sendiri belajar ada kalau rasa confident untuk buat ayat yang power, silakan. Tapi point jangan tinggal. Memang buat ayat gila-gila, point tinggal tak boleh lah kan. Point kena ada. You just, cikgu saya nak combine boleh tak cikgu? Cikgu akan tanya, kau tulis tak acid? Tulis. Kau tulis tak acid lemak? Oh, tulis lah. Ini jalan. Tak ada masalah. As long as you have the point. Sebab kimia ni point je. Dia akan cari point. So, cuka boleh neutralize. So, vinegar can neutralize. Okay. Dia sengatan obor-obor bersifat alkali tu. Okay, settle. Senang je ni. Ni pula. Soalan dia 5 markah. Oh. Ah. Okay. Darjah 9.3 menunjukkan pemerhatian. Betul pemerhatian bagi tindak balas antara dua jenis asid dan serbuk magnesium dalam dua eksperimen. So, dia buat satu, keluar bubble gas. Dua pun keluar bubble gas. Tapi satu, dia guna hydrochloric acid, magnesium powder, yang ni acid P. Tak tahu. Magnesium powder juga. Soalan dia apa beza one and two? Apa beza punya observation dia one and two? No, HCl. Betul. Daripada gambar, daripada gambar. Daripada gambar, daripada gambar. Raya nampak dah. Alpha pun nampak dah. Satu, betul. Saya tengok gambar, tengok gambar. Beza dia. Ya, betul. Okay. Okay. Tu. Bubble. Untuk satu, bubble dia banyak. Untuk nombor dua, bubble dia sikit. Korang rasa kan, saja je lah. Korang rasa kan, yang mana strong acid, yang mana weak acid. Kat situ. Yang mana strong acid, yang mana weak acid. Based on the gambar je. And based on the bubble. Mana strong acid, mana weak acid. Ya, satu tu apa, Rin? Strong ke weak? Yang kuat ke yang lemah? Ya, Suraya betul. Satu ialah asid kuat, dua ialah asid lemah. Based on the bubble tu kita boleh jawab. Ya, betul. So, daripada idea tu, barulah kita boleh cadangkan asid P. Baru boleh kita datangkan idea asid P ni apa. Kalau kita tengok gambar, kita tak boleh nak tahu dia ni sebenarnya apa benda yang dia nak tanya kan. Sebenarnya dia tanya strong acid dengan weak acid. Sebab kita belajar. Ingat kita belajar. Strong acid dengan weak acid ni, beza dia ialah dia punya concentration of hydrogen ion dia. Beza dia ialah satu ion mengion lengkap, satu mengion separa. One ionized completely, another one ionized partially. But both of them, dua-dua produce hydrogen. Ceritanya dia satu, dia banyak hidrogen dia, satu sikit hidrogen dia. Yang banyak hidrogen tu banyaklah bubble gas tu nanti. Yang sikit dia tu sikitlah bubble gas tu nanti. Okay, so that's why kita boleh teka. Cadangkan asid P. And please guys, cikgu minta sangat. Bila keluar sahaja asid lemah, ambillah asid lemah yang paling famous dalam form 4. Nama dia ialah asid ethanoic. Tolong ambil ini. Bahasa Inggeris, it's ada H.
Ethanoic acid. And cikgu betul formula dia. Formula dia ialah, minta hafal ya. Hafal terus. Cikgu, saya nak kena faham. Okey, yang ni cikgu memang minta kau hafal dia tanpa kau faham. Sebab faham dia nanti. Nanti bila? Form 4 Form 5. Akan faham nanti kenapa. Tapi Form 5 lah. Dia bukan sekarang. Sekarang ni cikgu minta korang terima dahulu. Okay. I will explain in Form 5 nanti. Chapter 2 Form 5. Okay, habis kena dulu. CH3, COOH. SCP. Dan kena pasti gas. Okay, kena pasti gas. Kenalah buat equation. Hydrogen chloride. Macam ni. Hydrogen chloride dah. Dah eh? Okay. Okay. Ni balik. So, cadangkan SCP, kita tulis satu markah. Asid etanoik dapat satu markah. Okay. Lepas tu, soalan minta, kenal pasti gas. Nak tahu gas, kena buat equation. So, ambil equation HCl campur. Magnesium dapat. Magnesium chloride campur. Hidrogen. Ingat cikgu macam mana cikgu tahu benda ni cikgu? Ingat kita dah belajar, tapi kita macam mana pun kita ulang kaji. Ada hari kita ingat, ada hari kita lupa. Jadi kita kena ulang kaji selalu. HCl ni ialah kita pecahkan dia jadi ion dia dulu. Magnesium jadikan dia ion, magnesium menjadi ion ialah magnesium 2 plus. So kita dah jadikan dia ion, jadikan ion ataupun ionizekan dia, mengionkan dia. Lepas tu kita cantumkan positif dengan negatif. Cantum dua ni jadilah begini. Lepas tu hidrogen duduk sorang-sorang. Kita dah belajar. Mesti jadi gas hidrogen. Jadi bila soalan tanya apakah asid X, jawapan kita ialah asid etanoik dalam eksperimen 2. Ini, CP ni. Okey. Kena pasti gas yang terhasil, gas hidrogen. Terangkan perbezaan pemerhatian. Explain the difference in the observation. Okey. Setakat ni sampai sini. Boleh follow. Cikgu lag ke? Cikgu lag ke? Tak lag, tak lag. Okey, okey. Tak, okey. Oh, okay. So, okay. Tak boleh, boleh. Okay. So, sekarang ni, bila kita dah tahu cerita dia, sekarang kita nak buat terangkan perbezaan pemerhatian. Okay, sekarang cikgu nak ajar kau macam mana nak ada soalan ni. Soalan ni mesti ada ya. Terangkan perbezaan pemerhatian, explain the difference in observation. Mesti ada. Okay, nombor satu kan, cerita benda paling obvious lah. Semudah apa kita nampak? Kita nampak gelembung gas dia lagi banyak daripada yang bawah ni, betul? Itu, pemerhatian ni, kalau dia ada dua benda, tengok bandingkan antara dua ni. Mungkin internet dekat tempat awak kot. Tak okey kot. Ni internet kat tempat tu. Yang lain semua okey kan? Yang lain semua okey insyaAllah. Okey, kita sini eh. Nanti kita cek internet. Mungkin internet. Okey, so nombor satu kan, bila ada pemerhatian dan dia ada perbezaan antara dua tu, so bandingkan. Jadi kita bandingkan, kita tahu dalam eksperimen satu berapa gas lagi banyak ada? Dua. Dan datang soalan yang kedua. Kenapa? Jadi kita pun jawab. In experiment one. Dalam eksperimen satu. Okay. Asid hidroklorik mengion lengkap dalam air. Sorry. Asid HCl ialah asid kuat. Cerita nombor satu. Okay. Siapa dia buat? Asid kuat yang yang ya Allah mengion lengkap dalam air. Betul, ionize completely. Jangan untuk pengujian ke ni? Okey. Dalam air.
menghasilkan producing ion hidrogen dengan kepekatan yang tinggi. Itu cerita dia. Ya, betul. Terbaik, Arin. Macam tu lah bahasa Inggeris dia. Jadi, baba dia lagi banyak. Macam tu. Lepas tu cerita eksperimen 2 pula. Eksperimen 2. Asid P. Cikgu nak kena ambil asid tanoik ke? Boleh. Nak ambil asid P pun boleh. Okey. Ialah asid lemah yang mengayon. Yang ni orang bahasa yang belajar dalam BM kena jaga-jaga. Yang mengayon separa. Dah. Sebab ada orang kalau sebab yang bahasa Inggeris tak ada masalah. Ionized partially. Dia tak sebut ionized half partially, tak ada. Ionized partially je. Yang BM kena jaga sebab dia orang kadang-kadang menambah perkataan separa jadi separuh. Mengayon separuh lengkap. No. Mengayon separa. That's number one. Number two, lengkap tak payah. So mengayon separa. Enough. Cukup. Yang BM dia jaga-jaga. Separa dengan separuh berbeza. Yang mengayon separa dalam air. Mesti ada air. Menghasilkan, wih lebatnya hujan. Kau dengar tak hujan belakang-belakang cikgu ni? Menghasilkan ion hidrogen dengan kepekatan yang rendah. Tak dengar? Okey. Okey lah, tak macam lah. Itulah cerita dia. Dapat tak 5 markah? Dapat. Sini 2 markah, sini 2 markah. Ni 2 markah the whole thing. Bagi tahu asid etanoik satu je markah. Dia so dapat 5 markah. Okey. Boleh? Yang ni senang je. Ni beritahu asid kuat dengan asid lemah. Okey, bagi sini pula. Ni soalan ni ialah soalan, dia tak soalan perangkap, guys. Dia lah soalan yang kadang-kadang kan bila kita tengok, kalau kita salah jawab, kita tak boleh dapat markah penuh. Okey, baca dulu soalan tu, kau tengok beritahu cikgu. Apa sebenarnya yang tanya? Okey, ada dia. Okey, nombor 1. Jadual menunjukkan nilai pH bagi 2 asid. Nombor 1 kena jaga-jaga disebut 2 asid dengan kepekatan yang sama. Lepas tu dia beritahu pula, asid Y ni asid kuat. Asid Z pun asid kuat. Sudah. Dua-dua asid kuat. Maknanya dua-dua ionize completely in water to produce hydrogen ion. Dua-dua mengapa? Mengion lengkap dalam air untuk mengion lengkap dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen kepekatan tinggi. So dua-dua mengion lengkap. Yang beza dia ni. Okey. Soalan cikgu untuk semua Antara Y dengan Z. Yang mana asidnya lagi kuat? Yang mana asidnya lagi kuat? X ke Y? X ke Y lah. Y ke Z? Ramai jawab dah ni. Dan betul. Jawapan kata-kata betul lah. Okey. Ya, betul. Betul. Ada betul, ada salah ni. Ah, okey. Jawapan dia ialah Z. Adalah 2-3 orang yang salah. Tapi majoritinya betul. pH value Z lah. Sebabnya kita belajar. pH kan dia 7 kan neutral kan. 7 kan neutral macam ni kan. Mana ni? Mana? Ni. 7 neutral. Lagi jauh daripada 7. Lagi jauh daripada 7. Lagi basic lah kan.
Lagi jauh dia tujuh, lagi alkali dia. So macam ni. Tiga dengan satu. Mana lagi kuat? Satu. Dua dengan satu. Mana lagi kuat? Satu. Tu masuk dia. Sebab tu tadi, untuk asid Y dengan Z, which one is the more stronger? Dia duduk asid kuat. Siapa lagi kuat antara dua ni? Jawapannya ialah asid Y. Sebab pH dia satu. Okay. Nombor dua. Kita pelik lah. Macam mana pula dia ni boleh lagi kuat padahal dia dua-dua asid kuat dan keperkatan yang sama. Dengar betul-betul. Ini cerita dia. Bila kita ada asid kuat versus asid kuat, dua-dua asid kuat asid kuat versus asid kuat. Kita perlu bandingkan dia pula. Mana monoprotik, mana diprotik. Sebab monoprotik apa? Monoprotik ialah satu ion, satu molekul asid, satu ion hidrogen untuk satu molekul asid. Betul satu. Diprotik dua ion hidrogen, ion betul dua ion hidrogen per satu molekul asid. Dah cerita dia. Jadi secara logiknya lah cikgu nak tanya kau sekarang. Y dengan Z ni mana monoprotik, mana diprotik? Korang rasa mana monoprotik, mana diprotik? Logik, logik. Fikir, logik. Okay. Terima kasih, Ryan. Idea dia apa? Okay. Logik. Yes, logik. Good. Yang lain-lain tak cuba. Cuba je. Biasa. Betul, betul. Salah, salah. Tak ada hal. Betul, betul. Salah belajar. Apa susah kan? Okay, good. Okay. Nombor satu kena ingat. Sekarang ni, Allah. Y dengan Z siapa lagi kuat ni? Y dengan Z siapa lagi kuat ni? Y dengan Z siapa lagi kuat? Z lagi kuat tau. Z kuat sebab dia 1.0. Jangan terbalik. Ada yang terbalik ni. Ha. Ada masih terbalik. Z lebih kuat daripada Y. Ha. So Y monoprotik. Z diprotik. Pegang betul-betul sebab ada di kalangan kita yang masih lagi terkeliru. Cikgu bantu, cikgu bantu. So monoprotik, diprotik. Ingat logik dia ialah 7 kat tengah-tengah. 7 kat tengah-tengah. Makin jauh, the further you from 7, the stronger you will be. Ceritanya, stronger apa, tengok rumah apa. Less than 7 is acidic. More than 7 is alkaline. Itu je pegang dia. So, dua dengan satu, dua dekat dengan 7 kan. So, dua lemah. Entahlah lemah. Dia bukan lemah. Kita tak boleh sebut lemah tau. Kau kena kan. Dia tak boleh sebut. Tak boleh sebut lemah. So, dia memang ionize completely. Mengion separa. Beza dia tak bukan kat situ. Dia bukan beza mengion separa, mengion lengkap. Bukan beza dia kat situ. Bezanya ialah satu mono, satu di. Okay. So, Y monoprotik, Z diprotik. Bagi nama. Sebab soalan minta. Tengok soalan. Soalan cakap, dengan menggunakan satu contoh yang dinamakan bagi setiap asid. Using one name example for each acid means dia nak kita bagi nama. Explain the difference in pH value between acid Y and acid Z. Jadi kita dah belajar dah. Asal monoprotik ambil lah famous tu. Yang korang suka sangat bila tulis nama acid. Namanya acid hidroklorik. Dan satu-satunya, ingat satu je diprotik dalam seluruh SPM. Form 4 sampai Form 5. Yang famous diprotik dia satu lagi. Hydrogen acid karbonik H2CO3. Itu satu lagi kak. Tapi itu asid lemah. Ini asid kuat. Diprotik mesti sulfuric acid. Mesti. Mesti. Jadi dapat berapa markah dah? Dapat 2 markah. So, ini tak 5 markah kan? Bagi tahu nama dia asid hidroklorik 1 markah.
Bagi tahu ni. Soalan minta nama. Kalau cikgu tulis macam ni dapat markah tak? Cikgu tulis simbol macam ni dapat markah tak? Tak dapat walaupun jawapan kita betul. Sebab dia minta nama. So you have to write the name. So kita minta nama lah. Y, acid, hydrochloric. Z, acid, sulfuric. Dapat tu markah dah. Itu soalan tanya, soalan minta. Bagi dengan menggunakan acid, explain the difference in pH value. Okay. Of course, nombor satu, lepas kita cerita benda ni, kita bagi nama, kita ceritalah. Dia ni siapa? Ya, kita cerita. Kita cerita dua-dua sebab okay, soalan minta satu je cikgu betul orang. Soalan minta satu je. Malam ni kita cerita dua-dua sebab kita nak belajar. Dalam soalan dalam dalam PX tak payah jawab dua-dua tau soal soalan minta awak. Using one name saja. So tak payah buang masa. Minta satu bagi satu je. Malam ni cikgu beritahu dua. Belajar belajar. Hydrochloric acid. Of course kita cerita apa? Kita ceritalah hydrochloric acid dia asid monoprotik. Jadi dia hanya menghasilkan satu ion H plus. Okey, menghasilkan satu ion H plus per satu molekul asid. Itu je cerita dia. Lepas cerita asid sulfurik pula. Asid sulfurik pula, cerita dia ialah apa? Dia ialah asid diprotik. Jadi dia hanya menghasilkan, hanya tu tak payah cikgu tulis hanya, tak payah. Tak payah tulis hanya tu. Tak apa abang lah hanya ni. Hanya ni cikgu je buat penyedap ayat. Tak tulis hanya dapat markah tak? Dapat. Still dapat. Saja je lah. Sebab cikgu Firdaus korang ni ialah antara orang yang dia belajar bahasa dengan tidak berformal. Tidak berstruktur. Dia mengikut sedap di telinga. Dia rasa sedap dia tulis. Jadi kalau korang suruh cikgu mengajar BM, cikgu takkan boleh ajar BM. Sebab cikgu cakap asal kau tulis tu bunyi dia sedap. Betul lah tu. Tu. Acid diprotic, dia menghasilkan, okay, yang menghasilkan berapa? Dua ion H plus per satu molekul asid. Okay. Dah habis ke belum? Belum. Sebab kita baru cerita asid hidroklorik, asid sulfurik, monoprotik, diprotik. Kita ada kaitkan tak dengan perbezaan pH value? Ada kait ke belum? Belum. Ni cerita dia. Sekarang apa magic dia? Apa magicnya untuk dapat markah setiap kali kita cerita pasal pH value atau nilai pH. Lepas kita terang-terang ni, lepas terang-terang semua ni, kita kena tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia ialah, ini kesimpulan dia. Kepekatan ion hidrogen meningkat, nilai pH menurun. Logik lah kan? Sebab bila dia banyak hidrogen ion dia, ion hidrogen dia, dia jadi lagi berasid. Lagi berasid, duduk dekat pH 1 lah. Kan kita belajar. 6 dengan 3. Asid mana lagi kuat? Beritahu cikgu jap. Asid pada pH 6 dengan pH 3. Asid siapa yang lagi kuat? 3, betul? Kan 3 kan? Ha, okey. Kat situ ramai jawab betul lah. 3. Betul dah tu. Mana kita tahu dia lagi kuat? Okay. Antara 3 dengan 1. Between 3 and 1. Siapa lagi ni? 1. Okey, okey, okey. Sekarang ni cerita dia macam mana nak buat kaitkan dengan pH. Betul. Macam mana nak kaitkan dengan pH? Yang paling mudah je. Contoh Kenapa kenapa jus gastrik lebih lebih rendah nilai pH dia daripada cuka? Jawapan dia ialah sebab jus gastrik mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi. Maka nilai pH jus gastrik lebih rendah daripada cuka. Nampak? Kata kita terbalik soalan. Soalan tanya kenapa pH cuka ni lagi tinggi daripada pH
Kenapa pH dia 3? Kenapa untuk pH 1? Kenapa? Because cuka mempunyai kepekatan air hidrogen yang lebih rendah daripada jus gastrik. Dia lagi rendah. Bila lagi rendah, nilai pH cuka meningkat. This is the magic dia. Tapi tak boleh ambil sejibit. Tak boleh ambil sebiji. Kena modify. Macam soalan yang kita dapat ni. Modify lah sikit. Kenapa pH asid hidroklorik dalam soalan tadi pH dia 2.0 dan sedangkan pH asid sulfurik ialah 1.0. Why? Ceritanya kita ceritalah contoh korang cerita asid sulfurik. Kita fokus kita dekat situ sebab soalan minta hanya guna satu je kan Pak? Guna satu je dengan menggunakan satu contoh je bukan guna dua-dua. Jadi ikutlah kita nak pilih siapa. Katalah kita pilih asid sulfurik. Kita nak explain perbezaan pH dia daripada POV, point of view, sulfuric acid. Jadi kita cerita macam ni lah. Asid sulfurik ialah asid yang diprotik, maka hasilkan dua ion hidrogen per satu molekul. Oleh itu, cerita itu. Dah bunyi sedap kan? Oleh itu, okay, nilai pH, sorry. Oleh itu, ke, oleh kerana, oleh kerana asid sulfurik mempunyai kepekatan ion H plus yang lebih tinggi. Okay. Sulfuric acid has higher concentration of hydrogen ion. Then, then tak payah sebenarnya. Kalau ada then tu, then lah boleh. Yang higher then tu dah okay lah. Okay. Has higher hydrogen ion. Concentration hydrogen ion. Maka nilai pH-nya lebih rendah. Itu dia cerita dia. So, its pH value is lower. Dapat. Ramai student, bila dia cerita pasal nilai pH, dia habis kat sini. Yang ni dia tak tulis. Tak dapat markah. Tak dapat full mark lah. Sedangkan ini belum cerita lagi kenapa pH value dia berbeza. Ini baru kita cerita. This is dia punya preparation je nak cerita yang ni. Ni preparation nak cerita ni. Ni premise dia. Kalau kita berhujah, this is the premise. That is the premise. Okay, boleh faham? Katalah soalan minta acid hydrochloric. Dia suruh explain hydrochloric acid. So kita explain lah. Okay. Hydrochloric acid. Okay. Is a monoprotic acid. Dia hanya menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid. Okay. Kepekatan ion hidrogen dalam asid hidroklorik lebih rendah daripada asid sulfurik. Atau lebih rendah. Maka apabila, ini sudah. Maka apabila nilai pH asid hidroklorik, apabila kepekatan hidrogen dan asid hidroklorik rendah, maka nilai pH dia pun lebih rendah. Tu kita mesti guna. Yang ni yang ramai orang tak apa, ramai orang tak alert. Dia tak alert. Tak alert. Okey, boleh. Sebab dia soalan senang tapi kita tak nak dia apa? Kita tak nak dia pokok hilang markah. Understand? In English pun simple lah. It's a very simple English lah. Okey, habis. Belum belum habis kelas. Habis bahan persediaan yang pertama. Sekarang kita nak tengok yang kedua pula. Okey, setakat ini ada soalan. Sekiranya ada soalan, inilah masanya. Tak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, cikgu kongsikan apa yang Ryan beritahu.
Saya cakap sekolah dia chemistry dilewatkan ke 30/10. Mana one of the hujung-hujung lah. Lepas MMAT kot kalau Selangor. Sekolah korang macam tu ke? Nak tanya. Ada dengar ura-ura ke? Maknanya tolak ke belakang sebab kalau ikut kan dia 20 lebih. Exam paper 3. Ujian bertulis. Bila Rin punya exam bertulis? Takkan ni tak ada. So Kojik masih lagi ikut. Wow, 3 November best ni kau. Uh, untunglah Kak Rin. Rin untung lah. Untung gila. Okay, okay, okay. Amali kau dah okey dah insyaAllah. Ada yang dapat markah Amali dah? Saja nak tanya kan. Kau dah ada yang dapat markah Amali dah? Nak agak tahu kan. Sama je. Apa yang sama? Belum. Alamak. Berdebar-debar lah. Dah berapa lama dah kau buat Amali ni. Amali belum lagi. Faham bila? Kuantan bila kuantan? Bulan 11 esok. Biasa. Amali minggu depan. Start tahu lagi ya. Okay, baik. Okey lah. So, jom kita masuk yang kedua. Jom kita masuk yang kedua. Sesungguhnya Amali kau chaos. Aduh, Ryan. Asal chaos tu bro. Nanti kan cerita. Nanti kan cerita. Okay, alright. Jom kita masuk. Jom kita tengok paper ni ya. This is paper. Kita tengok balik daripada atas. Sama juga kita mulakan dengan senang-senang dulu. Lepas tu baru kita masuk yang susah sikit ya. Tengok soalan nombor satu ni. Dia tulis sebuah kereta tau. Ada kereta bas. Kereta ni. Tak tahu kereta apa ni. Kau tengok ni Mitsubishi ni. Kau nampak Mitsubishi tu. Lancer. Lancer. Lancer eh? Lancer kot. Siapa suka kereta dia tahu lah. Cikgu tak apa suka kereta. Bukan tak apa suka. Yang penting boleh bawa. Eh, dia tunjuk bahan X. Dan bahan X ni, dia tunjuk dekat bumper kereta sebenarnya. Jauh sangat. Ni anak panah ni salah ni. Anak panah ni betul-betul kat sini. Baru betul. Dia sebenarnya tengah tunjuk bumper kereta. Lepas tu soalan tanya. Material X is made up from a mixture of glass and plastic. Bahan X is diperbuat daripada campuran kaca dan plastik. Okay. Namakan bahan X. Yang ini nak tak nak dia kena hafal. Tapi ingat tak cikgu pernah ajar minggu lepas macam mana nak hafal? Cikgu ingat dia punya apa? Kita ingat dia punya fungsi dia, apa kegunaan dia, baru kita ingat barang dia. Uh, Bab berapa ni? Chapter berapa tu? So soalan chapter berapa tu? Kelas. Betul. Chapter yang semua orang tak nak baca tu kan? Tapi kena baca juga sebab nak kena buat perbentangan kan. Dia macam ni ke? Cikgu, kalau cikgu tak asalnya, cikgu ajar minggu lepas kot. Cikgu kan tengok dia punya function dia, contoh macam ni. Lepas tu dia memberi idea apa nama bahan komposit dia. Sebab takkanlah pembinaan jambatan pakai kaca fotokromik. Kau gila? Apa hal? Takkanlah penggunaan topi keledar guna gentian optik. Apa benda? Dia tak logik. Takkanlah buat kaca tingkap pakai konkrit diperkukuhkan. Tak logik. So dia ada logik dia. Ada logik dia. Kan? Ada logik dia. So logik dia tu menyebabkan kita boleh teka lah. Jadi bila kita tengok kat sini, bila bumper kereta ni jawapan dia. Kaca gentian. Bahasa Inggeris kaca gentian apa? Glass fiber. Glass fiber. So nama kan? Minta nama baik. Minta so bagi. Minta nama dia berapa lah? Kaca gentian. BM dia apa? BI dia apa? Fiber. Nombor dua. Nyatakan satu kelebihan menggunakan bahan X. Apa sifat dia? Tahan las. Okey.
Saya minta satu kelebihan. Okey. Ini tips, ini tips, ini tips, ini tips. Nak selamat nak selamat. Letak perkataan perbandingan juga. Contoh, dia tahan lasak kan? Tahan lasak kan? Tambah ke depan. Lebih tahan lasak. Durable kan? More durable. Tambah sikit je. Tambah sikit. It will make you orang punya jawapan korang daripada calon sederhana ke calon A+. Macam tu je. Cuma ada satu cuma. Cumanya sekarang ni cikgu ajar korang macam ni. Nanti tengok soalan juga sebenarnya. Tapi setakat cikgu tengok lah. Dia tak tukar pun. Dia tak ada, dia tak ada potong pun. Maksud cikgu ialah kalau macam contoh macam ni kan. Soalan ni kan. Soalan ni dia ada compare benda-benda ke tak ada? Dia kata bahan X dia tak cakap bahan X berbanding bahan Y. Tak ada kan? So bila tak ada, ada pemirsa terima tahan lasak, apa nama, durable, kuat, keras. Tanpa letak perkataan lebih. Tapi nanti kau akan jumpa soalan yang ada bahan X, lepas tu dia kata dan bahan Y. Mana mesti kena tulis kan? Ah, so berjaga-jaga di situ. Yang ni pula, jadual satu menunjukkan alloy dengan komposisinya. Ferrum dengan karbon. Kejap, kejap, kejap. Kita dah hafal belum loyang dengan tu cousin dengan apa namanya? Cousin dengan cousin. Cousin dengan cousin. Cikgu sains dengan cikgu zoologi. Cikgu sains, cikgu sains nama cikgu Zainal pun boleh tak? Zing. Cikgu sains nama dia, aduh, sekejap, sorry. Cikgu sains nama dia cikgu Zainal. Allahu Akbar. Aduh. Apa tu? Loyang dengan gangsa dia. Gangsa, cikgu sains. Loyang, cikgu Zainal. Dah sebut kan? Copper dengan sternum, copper dengan zinc. Okay lah, cikgu sains, cikgu Zainal. Tukarlah. Itu kita, itu cikgu sebut cousin-cousin kan? Okay, baik. Yang ni Ni adalah ferrum iron dengan karbon. Berapa ni? Ni memang tahu tak tahu je. Namanya ialah keluli. Steel terus. Yes. Explain why alloy W is harder than pure iron. Keluar je soalan kenapa alloy lagi keras daripada ni. Kita dah tahu dah kita nak tulis apa. Apa nak tulis? Nombor satu. Ni point dia. Nombor satu. Cerita. Cerita size atom. Cikgu tulis dia punya point dulu. Cerita size atom. Size atom berbeza. Okay. Nombor dua. Nombor dua. Nombor dua ialah cerita tentang kesan saiz atom berbeza. Apa dia buat? Nombor tiga ialah point nombor dua. Okey? Saiz atom berbeza. Maka, ini ayat lah. Cikgu tulis tu lah. Atom, atom, logam, atom tulen atau logam tulen tidak, ni buat guys ke? Tidak boleh menggelongso antara satu sama lain. Okay, so bahasa Inggeris apa? Different size of atom. What is the effect of different size of atom? And ayat dia terus, atoms of the pure matter cannot, kelas lagi, kelas lagi. Tapi, uh, cannot slide over each other. Uh, ya, betul. Kat mana nak tahu cikgu? Dalam nota dah ada. Kau boleh refer nota korang. Refer lah. Sini. Ni point dia. Dalam kotak merah ni. Cuma cikgu sebut lah, korang kena sesuaikanlah dengan soalan. Kalau cikgu kan cikgu akan sesuaikan dengan soalan. Semua apa yang kita belajar, we tune up, custom made dia supaya dia jawab soalan. Okay, macam ni kan, contoh. Okay, mengapa Li level lebih keras daripada ferrum tulen? So, cikgu akan cerita.
Cikgu memang akan cerita. Saya ada apa? Saiz atom berbeza. So, cikgu cerita. Saiz, apa dia? Okay. So, kita cerita ni, cerita dia. Saiz atom karbon. Okay, sini lah. Okay. Saiz atom karbon berbeza dengan saiz atom ferrum tulen. Nampak? Kita sesuai kan? Okay. Ada orang cakap, cikgu, saya jawab tak sesuai pun dapat markah. Okay, okay, okay. Ni cerita dia. Memang kau dapat markah. Memang kau dapat markah. Apa yang cikgu nak tekan kat sini ialah ada tahun dapat markah, ada tahun tak dapat markah. Ni cikgu tu prepare. Korang dah form 4 hujung. So, cikgu preparekan korang supaya korang ready tu untuk SPM. Bila korang jawab soalan dalam highest level pada kelas-kelas mingguan, cakap dengan cikgu ni kan, korang rasa cikgu dah ajar setiap minggu korang dah biasa dengan soalan-soalan jawapan-jawapan high standard. Bila masuk SPM nanti atau bila masuk dalam atau dekat ujung-ujung SPM nanti kan, ketika orang-orang lain masih lagi macam alamak nak tulis apa jawab tanpa markah, korang dah sampai level A plus punya jawapan. Standard cara menjawab korang dah A plus sebab korang dah biasa dan korang tak rasa macam baru nak tukar. Itu aim cikgu. Kita mula slow-slow daripada awal. Bila standard kita dah tinggi pada awal, tak ada hal lah. Tak ada hal. Okay, kita sambung balik. Saiz atom karbon berbeza dengan saiz atom ferrum tulen. Jadi apa dia? Itu yang ayat si Rin tulis tadi. It's very good one lah. Okay, so dia akan mengganggu, mendisturb, mana tadi? Apa ni? Mengganggu susunan teratur atom logam tulen. Tukar atom logam tulen kepada atom ferrum tulen. Okey. Jadi lapisan atom tambah sini lapisan atom ferrum tulen tidak boleh menggelosor antara satu sama lain apabila dikenakan daya tambah sikit lah. That's how you dapat markah at the highest level. Calon-calon nama dia calon A plus. Cikgu tunjuk sikit je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana pula kau ni? Ni. Ni soalan yang dikeluarkan. Inilah standard yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dia cakap calon berprestasi tinggi, nampak cara dia jawab. Full. Nombor proton ialah bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Ini ialah jumlah bilangan proton yang terdapat di dalam suatu unsur. See? Tak dapat markah. Walaupun lebih kurang sama je. Nah, ini masuk cikgu. Kita nak jawapan kita daripada awal, standard kita ialah standard ini. Bukan standard ini. Kenapa ada orang boleh jawab standard ini? Sebab dia tak biasa jawab standard ni. So, bila kita dah biasa daripada awal, dah biasa yang ni, maka kita, kita cakap sebut, our level standard jawapan korang berada pada level paling tinggi. So, korang tak rasa berat lah sebab korang dah biasa daripada awal. Kita tak nak masuk form 5. Alamak, nak kena baca teknik menjawab lah, jawab salah-salah. Nah, lambat, lambat, lambat. Sekarang yang mula, settle. Okay, baik. Habis soalan nombor satu. Ada faham kan cara untuk menjawab soalan macam ni? And how you, kata orang kita modify supaya dia menjadi jawapan paling baik. Okay, next. Kita tengok kat sini. Nombor dua. Nombor dua senang. Okay. Nombor satu, perlu baca soalan lah. Diagram 2 shows the atomic structure of sodium. Struktur atom. Bagi baca. Dia bagilah 11 proton, 12 neutron dalam dia punya nukleus, ada elektron. Lepas tu disebut atom natrium mempunyai 3 zarah subatom iaitu proton, elektron
dengan neutron. Namakan zarah subatom paling ringan. Namakan zarah subatom yang paling ringan. Minta nama, guys. Nampak? Nama. Jadi ada orang tahu, oh cikgu, siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu jawapan sebelum tu. So cikgu beritahu jawapan. Apa jawapan dia? Okey, nombor satu bila sebut subatom ni apa jawapan dia? Dah ada lah proton, elektron, neutron beritahu kat situ kan. Korang rasa apa? Elektron. Elektron. Betul. Okay, berapa berat dia? Come on, dalam nota dah ada tapi cikgu tunjuk dah terus. Okay, proton ni, satu proton, satu dia punya nilai dia. 1 gram ke? Bukan, satu je. Satu neutron pun satu nilai dia. Elektron ialah 1/1840. Banyak oh, ringan, ringan nak mampus. Contoh cikgu selalu bagi korang ialah apa? Pergi timbang berat badan, dapat 83 kilogram, lepas tu mengamuk apa hal lah berat sangat. Turun daripada penimbang, gunting 3 helai rambut. Tak payah 3 helai rambut. Botakkan rambut tu terus. Ha. Lama 3 helai, botakkan rambut. Lepas botak, naik balik ke atas mesin penimbang. 83 juga. Lepas tu marah, aku dah botak dah, rambut dah tak ada dah. Kenapa 83 juga? Sebab rambut ringan sangat. Jadi dia tak membawa kesan yang besar kepada jisim keseluruhan. Samalah macam atom. Atom ni, mass dia dekat dalam nukleus tau. Jisim dia dalam nukleus banyak. Kenapa? Dekat situ bertumpu benda yang berat-berat. Benda yang jisim dia tinggi-tinggi. Proton dengan neutron. Elektron ni tak kira sebagai jisim because it's too light. Sangat ringan. Jadi jawapan dekat sini ialah zarah sektor yang paling ringan jawapannya ialah elektron. Full sebab salah minta nama. Jadi nanti yang sepeksa, ambillah pensel, letaklah kata kunci tu kat situ dulu ataupun letaklah sampai sini. Ha. Nak bagi highlight perkataan nama tu. B. Write the perwakilan piawai bagi sodium. Jom kita ulang kaji sikit. Apa maksud perwakilan piawai? Perwakilan piawai ni yang ni guys. Yang ni. Yang ni. Ni perwakilan piawai. Mana? Ni. Atas kulit cikgu eh. Ni. Perwakilan piawai ada simbol. Atas nukleon number, nombor nukleon, bawah proton number. Ini simbol unsur. Susun macam ni. This is standard. Ah, so, ada satu soalan. Cikgu ni nak tulis apa? Apa nak tulis? Bila sebut natrium, maka Na lah kita. Na. Lepas tu, berapa dia punya nukleon number dia? Campur semua. Sebab nukleon number ialah nombor nukleon nampak? Hasil tambah bilangan proton dan neutron. Tak habis lagi. Dalam nukleus suatu atom. Is a total of proton number of proton. This is English. English. Siapa belajar BM, sorry, siapa belajar DLP, tolong jaga-jaga. Dia beritahu dah minggu lepas. Ayat dia number of proton, bukan proton number. Number of proton is proton proton number is wrong. Number of proton is correct. So it's a total of number of proton and number of neutron. Number of neutron in a nucleus of an atom. This one doesn't need to write because this one is just me being telling you. Okay, nuclear number is the one that show us about the atomic mass. It the one that tell us about the atomic mass. Apa aku cakap bahasa Inggeris ni? Yang bagi tahu tentang GCM atom. Tiba-tiba aku cakap bahasa Inggeris kan? Okay, ni. Okay, so then kita tengok bla 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 bla. Jadi, Na dia berapa? Na dia tambah 2 ni. 11 campur 12, 23. Nombor proton dia berapa? 11. Jadi, Na 23, 11. Itulah. Then C, sodium 24 is isotope of sodium. Dia lah isotop lah dah, isotop nutrition. State the meaning of isotope. Okay.
Try cikgu bagi masa sekarang ada dalam seminit dua je. Kita sekarang 7:9:53. Cuba jawab sikit tu. Tanpa tengok buku. Try. Try sekejap. Try. Okey. Ramai dah jawab. Ramai juga yang betul. Ada juga yang salah. Okey. Macam mana kita nak tahu apa point nak kena jawab? Nombor satu. Nombor satu, isotop ni ialah atom. Tu nombor satu kena ingat. Isotop ialah atom. Kita cerita pasal atom tau. Satu. Nombor dua. Nombor dua. Atom tu pula mesti same element. Sebab kalau different element, apa maknanya memanglah different. Kita bandingkan ayam dengan itik, memanglah dua benda berbeza. Tapi kalau kita bandingkan anjing dengan kucing, memang dua benda berbeza, dia takkan sama. Tapi kalau kita ambil dua, kita ada tiga ekor kucing, satu kucing hitam, satu kucing putih, satu kucing oyen. Tiga kan? Barulah macam ada benda yang kita boleh compare. Sebab dia dah tiga benda yang sama. Sama lah macam atom. Sama macam isotop. Isotop ni, dia cerita saya atom tau. Atom. Okay, dalam ni jawapan cikgu kena bagi kredit. Rin punya jawapan betul. Jawapan Rin betul. So, atom unsur yang sama. Tu nombor satu. Atoms of the same element. Mesti tulis yang tu dulu. Lepas tu, apa dia punya atom-atom ni, apa special dia? Dia ada bilangan proton yang sama. Sama bilangan proton dia. Contoh, natrium 24 ni kita ada natrium 24 dan kita ada natrium 23. Apa benda 24, 23 ni? 24, 23 ni ialah dia punya nombor nukleon dia. Tadi kata bilangan proton yang sama. Betul. Bilangan proton yang sama. Tetapi bilangan neutron yang berbeza. Macam Na24, Na23 ni kan. Kita tahu nombor proton dia dua-dua 11. So kita tolak 24 tolak 11, 13. Ini 12, nampak? Ini neutron dia ada 13, ni neutron dia ada 12. Ni maksud isotop. Atom unsur yang sama. Proton yang sama. Neutron yang berbeza. Okay? So itulah isotop. So in English, atoms of the same element that have same number of proton but different number of neutron. And bawah ni neutron tau. Jangan tulis nukleon. Tembak ni. Neutron. Ada E? Ada. E dia. Ada. 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 Tu dah isotop. Okay. State the number. Baru kira tadi. State number of neutron. 24 tolak 11. Jawapan dia 13. Guys, tolong benda ni tulis. Ni tulis.
Ni tulis. Apa unit neutron? Neutron. Okey. Rin bertanya soalan ni tapi ini is technical pada orang belajar bahasa Inggeris je. Dan cikgu tak boleh share Rin punya chat. Kawan kita tanya cikgu kalau saya tulis uh, same proton number, different nucleon number boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Ceritanya cikgu tak galakkan kalau kita masih lagi jenis yang tak berapa nak pegang apa kita belajar. Kalau kita dah betul-betul solid, chemistry kita dah solid, ambil lah, tak ada masalah. Cikgu ajar mempunyai bilangan same number of proton dengan but different number of neutron ni sebab dia ialah benda yang kita pegang satu je dulu. Kita tak pegang yang lain. So kalau ada dua, tiga version ni takut yang baru nak belajar dia pening kepala. Siapa yang dah okay, no problem. Go for it, no problem. It's still dapat markah. Okay? Okay. Baik. Nyatakan kegunaan. Latihan 24. Bukan. Bukan kanser bro. Latihan 24 satu je. Mengesan kebocoran paip bawah tanah. Detect leakage of underground water pipe. Pipe water. Water pipe. Water pipe ke what? Pipe water. Kanser apa kanser? Kanser Kobat 60. Kalau karbon 14, karbon 14 buat apa? Siapa nak jawab, tu dah jawab. Karbon 14 buat apa? Karbon 14 buat usia fosil. Betul. Okey, baik. Kita dah pukul 10. Jangan cikgu tengok je. Ada yang benda yang besar ke? Ya. Sebab dia ada benda yang ni, so cikgu tak nak pergi sambung lah. Tak apa. Kita tengok dulu tiga. Okay, kita jawab A dengan B dulu. Jawab A dengan B. C tu kita simpan next class. Okay. Tengok A dengan B dulu. A ialah kita ada, kalau kontra di sini 288. Dia punya electron arrangement dia. Electron arrangement dah 288. Cikgu bagi tak masa sikit ya. 288. Yang ni ada tiga bertada juga. So 288. Ni ion dia. So dia kata based on diagram 3, tulis susunan elektron bagi atom X. Ni soalan selalu keluar. Soalan yang selalu keluar ni maksudnya apa? Dia bagi ion. Ni ion lah ni kan. Atas kepala kita 288, 288 ni ion lah. Cuma satu ion positif. Satu ion negatif kan. Okay. Soalan minta tulis susunan elektron bagi atom. Atom ni maksudnya atom is before atom untuk ionic, before atom donate electron, before dia accept atau gain electron. Hmm. So, susunan elektron ni, so mesti patah balik belakang lah sebab yang ni kita dah ada ion. Atom X mana X lah ni. So, dia jadi ion positif. Ion positif ni dia donate ke receive lah guys? Macam mana satu atom jadi ion positif? Dia donate elektron ke, dia release elektron ke, dia ambil elektron? Siapa ingat? Derma. Ada orang jawab derma. Betul ke salah tu tak tahu lagi. Derma elektron ke? Ya. Apa saja derma elektron, apa saja setakat buat korang lah. Yang derma elektron dia akan jadi semakin positif. Cas dia. So, tulis susunan dia maknanya kita kena cari sebelum dia jadi donate. Jadi sini 2881, 2888, 288. Original lah 2881. Macam mana kau tahu? Asal-asal kenapa? Saja sebab kenapa? Sebab nombor satu daripada mana kita tulis satu? Tengok sini. Tu cara dia. Dia tu satu sebab 2881 tambah. Okay. Yang ni pula minus right? So 288. So this is actually you kena minus satu daripada hujung sekali tu. So ini originate lah 287. Okay. So jawapan dia lah apa? 2881. Boleh faham tak kenapa 2881? Boleh. Yang lain kita ni. Sonyap lah.
Farhan ke Farhan? Ini anak murid yang satu lagi yang ramai-ramai tu dia jadi kelas maths. Sikit orang ni. Okay, alright. So soalan minta sini. Write the chemical equation for the formation of compound in diagram 3. Okay, kita ada X, kita ada Y. Macam mana kau nak tahu? Senang. Kalau X ialah 2881, Y ialah 287, mana Y ni ialah kumpulan halogen. Kan? Bila 7 halogen kan? Bila halogen tu, maknanya dia apa? Bila halogen tu maknanya dia mesti wujud berdua. Kan kita belajar kan kalau fluorine F2, kalau klorin Cl2, kalau bromin Br2. Molekul dui atom, English diatomic molecules. So, bila kita macam ni kita kena ambil X plus Y 2 lah. Dapat XY. Siapa faham kenapa tiba-tiba jadi XY? Kita belajar tu apa? Setiap kali kita nak buat kesamaan, sebelum kita bila kita nak tahu dia punya produk dia apa, ni nak tahu benda kat belakang ni. Caranya buat apa? Jadikan dia ion. JDI. Jadikan ion. So, sini X plus, sini Y minus. Kan? Macam mana tahu? Oh, come on. Satu dia beritahu kat sini. Kita tahu X ni X plus. Kita tahu Y ni Y minus. Tahu. Okay? So, kita cantum je X dengan Y, jadilah XY. Lepas tu kena buat apa? Balance macam biasa. X, Y. So, sini ada dua. Sini ada satu. So, letak dua. Letak dua. Siap. Yang ni nanti kita tengok. Minggu depan. Dan kita habiskan seterusnya. Okay? Alright. So, sebelum kita habis, cikgu minta maaf atas kesulitan teknikal tadi. Tak tahu lah. Memang dia... Well, nak cerita kan. Benda nak cerita lah. Okay. Jadi, kita jumpa lagi pada minggu depan. Take care guys. Sekarang musim influenza, terutama yang di Selangor. Rin nanti PM cikgu WhatsApp. Ada benda cikgu nak tanya sebab kau punya Rin punya pesa jauh lain daripada orang. Agak lain daripada orang, sikit daripada orang. So kita kena kereta yang lain. Yang lain-lain ni cikgu rasa pesanya lebih kurang sama, iaitu selepas Deepavali. Sama ada betul-betul minggu Deepavali tu, Deepavali kan 23, 22 tu last kan. 23 kau masuk sekolah balik hari Khamis tu kan. So cerita dia, kita tengoklah macam mana. Rin je. Yang lain ni ada ditolak pula lagi belakang Ryan. Bapak seronok. Okey lah. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.